menjamin kesejahteraan diri, malah melahirkan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Lagi sekali, izinkan saya sampaikan serangkaian pantun. Indah berkilau si batu mutiara, tersimpan rapi di dasar lautan. Gaya hidup sehat amalan kita, menjamin sejahtera sepanjang zaman. Dengan itu, dipersilakan kumpulan Borea Mutiara dengan persembahannya yang bertajuk Amalan Gaya Hidup Sihat Menjamin Kesejahteraan. Dipersilakan. Adik ni tak mana weh. Semalam kata janji pukul 5 nak main ramai. Nah ni batang hidung pun tak nampak. Sayang Ri lah lambat. Syabi! Dah! Ambil lah! Weh, sorry! Kucing aku tersangkut atas pokok tadi. Nama dia Judah. Aku kena buat turun kucing tu dulu. Baru boleh main. Tak bilang ada kucing ni. Sadarlah. Awak sepak lambat. Ni, aku nak ajak pergi makan ni. Kan pula? Ha. Aku dah main taman dah nak ajak pergi makan pula. Kau tengok aku makan macam mana? Kita jumpa dekat sini. Lepas tu kita pergi lah sekali. Ani. Tak apa nak. Kita pergi makan burger lah. Burger pula. Ha. Kalau burger bukan pergi jalan ke? Aku tak Eh. suka lah. Apa barang tepi jalan? Aku bawa pergi kedai baik punya. Kedai tu viral. Satu pilihan kau kedai tu. Ya betul. Ha. Apa dah? Nama kedai tu The Fat Burger. Macam pernah dengar. Ha. Kedai tu baik punya. Buah. Ha. Ada burger je. Macam-macam ada. Semua jenis mak nenek semua ada dalam tu. Menarik. Ha. Ustaz. Kita nak pergi naik apa ni? Kita pergi naik Grab lah tu hang tak nampak tu. Hangat ni. Break pula. Aduh. Hang tak ada reka ke? Mana ada student? Lupa hang student. Kita student. Eh. Nah. Bihabi. Hang dari mana ni? Ni. Cantik macam kedai di belakang. Nampak buat apa kat sini? Lama dah tak jumpa. Dia ajak pergi makan. Kita nampak dua ni. Tegok ni pakaian. Nak pergi dating kan? Mana ada. Mana ada, pergi makan je. Ni nak pergi makan burger hang tahu. Burger mana tadi? Ya? Sat. Aku nak tutup Sarawak aku dulu ni. Ha. Kau tak nampak kan kau nak jogging tadi? Hang ikut buat macam ni. Sihat ni. Ha, ikut. Nak tahu ni. Tak apa, sambung. Apa nak pergi mana tadi? Kami nak pergi makan mana tadi? Ya? Fat. Burger. Tahu tak yang famous tu? Rasa makanan tu kan sihat lah, Ampok. Apa pula tak sihat? Dalam burger tu kan ada roti. Ada protein. Ha, ada sayur. Ada karbohidrat. Macam-macam ada dalam tu. Betul, ada protein, ada sayur. Tapi makanan tu berproses, berminyak. Kalori tinggi tau. Apa nak kau sakit awal-awal? Ingat lah ni. Mampus awak. Apa nak tu? Ni Ada. kami elok ni sihat boleh jalan diri semua. Punya lah kurus Ha, ni. tak sakit pun. Kurus macam ni aku tengok dah macam lidi. Dah tak sihat. Makan makanan tak sihat. Hai secure kan? Dah. Sebab tu ambil jogging kan. Anak kurus macam kami. Aku bukan Alah. insecure tak. Aku cuma nak nasihatkan hampa ni. Suruh jaga awal-awal pemakanan yang sihat. Nanti kan aku pergi melawat tengok. Muda-muda macam ni dah duduk. Pergi ulang di hospital. Pergi ulang di klinik. Apa nak kan? Sebab mudah lah kami nak pergi makan. Ha. Oh, jogging-jogging kan lain pun boleh. Enjoy lah dulu muda-muda ni. Oh, orang ni. Hei, hampa ni duk bising pasal apa? Mamamu tengok Ha. ni dua ni bising pasal makanan. Aku dah berbuih cakap ni. Dan nasihat kat dia pun dia tak mau dengar. Kena tegak ni. Community ni. Makan je lah. Ni kamu. Saya dengan Syabi ni, kami pergi makan burger je. Ah. Bukan makan tayar lori, kamu. You makan tayar lori, tayar lori semua dah tak tahu lah. Apa you cakap saya pun tak tahu lah. Yang saya tahu itu, you tahu piramid kering makanan ke? Dasar you tahu piramid makanan? Tak tahu apa tu Dia Syah. makanan. Bukan piramid giza lah, piramid makanannya. Tak boleh Yang dengar. atas punya dia ada atas lemak, yang bawah tu dia punya ada kandung. Ha. Inilah budak zaman sekarang. Dia tidur scroll TikTok aja. Duduk makan tidur. Kesihatan tak mau jaga. Ni dua ni. Ha. Ini beribu macam mana you mau tahu?
You dulu sekarang Gen Z, saya dulu 40 tahun dulu, saya dah main sini. Dia dah main sini, saya sekarang 40 tahun. Saya baca surat khabar. Terus sekarang, you makan dekat mana? Fat burger. Jadi saya nampak dari jauh sangat saya dengar. Itu fat apa? Fat burger. Bukan mamu. Fat burger mamu. Kamu tahu tak? Saya tak tahu di fat burger, tapi saya tahu fat tu lagi teruk daripada tin. Tin saya kena terus. Saya tengok lagi bagusnya lah. Saya mau buci dah. Saya jadi lagi. Tengok saya mau jadi macam lagi. Tahu tak? Saya tengok. Ya, saya punya saudara pun dia pun benci. Saya ajak kat dia macam mana bagi dia slim juga. So jadi macam mana? Kenapa you tapi kat fat burger? Saya mau tanya. Tahu tak ada kedai lain? Dia ajak pergi ke Kedai bilik. tu macam-macam ada mamu dalam kedai tu. Tahu tak, Saya kami- kenal lah dengan owner. Saya nanti pergi kedai tu sampai masuk dah bawa saya buat sini. Tiap hari je saya. Makan buta bilang mamu. You makan buta dalam buta ke? Itu dia punya tahulah, tapi itu punya burger tu dalamnya you taruhkan ada khasiat tak? Rasa biar ada tahu. Ada sayur juga kan? Tak. Aku rasa hampa dulu kena cancel lah makan tu. Ada kedai makanan lain tak? Yang sehat untuk dia ni. Cancel tak ya? Ini cancel kalau tak sihat tu cancel okey, tapi mamu ada satu kedai baru buka tahun lepasnya. Tu tahun Kedai apa tu mamu? nama tu kedai dia Uplands. Uplands itu bersebelahan dengan Woodlands. Itu Woodlands tahu di India punya. Saya punya kedai dekat sana. Saya Ada nak kedai. kedai makanannya. Di situ ada menu diluruskan oleh KKM. KKM itu dia punya khasiat semua ada. Itu dia main pegawai mari tengok saya punya kedai lulus bagus. Tu semua makanan semua ada dekat sana. Utara punya ada, tengah-tengah punya India punya ada, selatan punya India pun ada. Kamu jual apa aja? Mamu jual banyak makanan dari utara India tadi saya sudah kata punya. Itu basmati punya nasi biryani. Nasi biryani yang sihat punya, bukan fat burger punya tak. Nasi ah. Nasi dengan nasi bagus. Saya pun ada jual nasi juga. Nasi yang khasiatnya. Lagi satu, kita pun kena ada senaman. Jadi dekat April saya lupa nak bagi tahu. Dekat April situ dia pula satu lorongnya. Itu sebelah April sebenarnya ada Belu Villasnya. Belu Villas tahu kan? Dia satu lorong nak pergi joggingnya. Itu boleh pergi senaman dekat sana. Habis makan jangan tu senam lah. Nanti mau senam tu kena tunggu makan bagi hadam dulu. Baru boleh senam. Jadi macam mana rasa macam mana? Boleh. Mana ada tapi? Tapi ya. Selain tadi tu. Biasa je lah. Kita pergi dengan mamu je lah. Itu saya tu memang saya mau belanja dulu. Itu sebab dari dulu saya dah tempat dah. Kalau mau belanja dah okey. Dulu saya ada tempat untuk satu bazar tapi dia sudah cancel. Ni sekarang orang kata nak buat tempat dekat sana kan. Saya kasih free saja. Saya kasih tahu. Jadi kita boleh pergi kat sana makan. Makan lepas tu tengok apa ni dance dekat sana dan juga satu lagi yang apa saya tak tahu satu apa ni pertunjukan apa tu dia. Boria tu mamu. Boria. Aduh, boria. Ajak kat sana. Lepas tu kita boleh exercise lagi banyak dekat sana. Baru kita sihat. Tepi tengok. Sebab itulah amalan gaya hidup sihat menjamin kesejahteraan. Penjualan lewat ni. Jangan.
cergas, semangat gemilang, penyakit dicegah sebelum menjelang, hidup sihat kuman dapat dihalang, penyakit dicegah sebelum tenggelam. Ya riba. Mari bersenam, jangan tersengkang. Kesehatan diri pasti meningkat. Senaman pagi, rentak terdekat. Disiplin tinggi, hidup yang berkah. Makanan sehat jadinya pasti, buah dan sayur sumbernya bakti, kurang manisan pada jadi sakti, kesehatan diri penuh berarti. Indah tenang, jiwa pun bebas. Tekanan lanjutan harus dilimpah. Berkongsi perasaan tidak terbatas. Hidup bahagia, jangan berdebat. Ayo berjumpa dapat rawatan, periksa awal jadi ingatan. Penyakit kronik butuhkan rawatan, kesehatan diri sumber kekuatan. Periksa awal jadikan tema, turuti amal dalam agama. Segala nasihat harus diterima, hidup sejahtera, hidup bersama. Malam sihat terus berkembang, jaga kesehatan badan seimbang. Segala penyakit kita akan tumbang, hidup ceria, pikiran tak bimbang. Persekitaran bersih di bumi kami, keselesaan hidup dialami. Gaya hidup sehat sudah diazami, mampu sejahtera ikatan tsunami. Sekian dahulu kami berkata, salah dan silap harap dipinta.
bergemuruh kepada semua kumpulan Boria yang telah berjaya mempersembahkan persembahan Boria pada pagi ini. Tergagap pula. Asyik. Kalik tengok mereka. Mana dah pagi dah, petang lah. Okey, baiklah. Setelah menyaksikan keempat-empat persembahan Boria yang penuh dengan kreativiti, semangat dan penghayatan seni, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu sesi penyampaian anugerah penilaian khusus VTC 153 Praktikum Teater Tradisional Melayu Utara Boria. Baik, sekejap saya tengah tunggu Rana hantar keputusan anugerah. Mana Rana saya dah? Sampailah. Okey, baiklah. Bagi menyempurnakan penyampaian anugerah pada hari ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Azrul Azizi Amirul dengan diiringi Saudara Rizal Rafizal untuk tampil ke pentas bagi sesi penyampaian anugerah. Dipersilakan. Kita ada lagi-lagi pun. Background music. Background music. Dah jam. Audio untuk drum roll sedia. Hadirin sekalian, marilah kita memberikan tepukan yang gemuruh lagi sekali kepada semua peserta yang telah memberikan persembahan terbaik sepanjang sesi penilaian ini. Baiklah, dekat saya ni ada 20 anugerah. Banyak ni. Okey, anugerah yang pertama. Kalau saya panggil kumpulan tu, naik semua kumpulan. Kita tangkap gambar sikit tu kita. Okey. Bagi anugerah yang pertama, iaitu kostum dan tata rias terbaik, jatuh kepada Boria Gemasik. Dijumpa semua ahli kumpulan Boria naik ke pentas. Saya okey. Naik Ya okey dah. Okey. Okey. Segan Ali nak naik okey. Raya. Mai cepat. Lari pantas. Boria aku berkelip-kelip. Okey, mana juru kamera? Sini. Okey, 1, 2, 3, pose. Gitu. Okey, baik. Terima kasih. Terusnya, anugerah lakonan sketsa terbaik. Mana drum roll saya? Gudu. Boria Sempurna. Cepat naik. Mana semua? Pantas. Boleh gitu. Kau ambil biar. Mana? Ren. Oi, dah jadi delay dah. Sini. Sama biru orang. Big. Okey, dekat mak. Tengok ring. Diserakan je. Okey. 1, 2, 3. Alright. Okey, ada lagi semua. Ni. Nah, itu ya. Okey, sekali dekat mak. 1, 2, 3. Alright. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, anugerah tukang karang terbaik. Lagi sekali. Ayah. Jumpa saudari Ayah untuk naik ke pentas. Mana Ayah? Mana Ayah? Tu dia. Bala kira kau itu. Tu sepo kira makok atau? Okey. Okey. Dah 3 anugerah, ada lagi 17 anugerah. Seterusnya, anugerah
Tarian terbaik jatuh kepada Boria Gemersik. Uish, mana boleh 2 kali? Okay, jemput semua untuk gambar. Tak rasuah ya, tak rasuah. Elok hari tak elok lah. Dah tak center tapi okey lah. Saya gambar kami ni pergi. Comel. Kami dulu dah. Comel. Okay, seterusnya anugerah rangkap karangan terbaik jatuh kepada Boria Cendana. Mana semua cepat. Oh dia berkilat-kilat semua dia. Bling-bling tu. Okay. 1, 2, 3. Baiklah. Seterusnya kita sampai ke anugerah yang terakhir. Silat kira 6 je, ingat 20. Kini tibalah kita kepada anugerah yang paling dinanti-nantikan, iaitu anugerah persembahan keseluruhan terbaik. Anugerah ini merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan kepada kumpulan yang menunjukkan kecemerlangan secara menyeluruh dalam aspek persembahan, kreativiti, penghayatan, disiplin dan kerjasama kumpulan. Baiklah, anugerah persembahan keseluruhan terbaik jatuh kepada Boria Mutiara. Mana ahlinya semua? Mana dah. Akan memang jogi. Dari dah. Okay, 1, 2, 3. Okey. Okey. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita turun ke pentas, minta semua bergambar dulu beramai-ramai.